jenis-jenis wahyu. Jenis-jenis wahyu ada beberapa perkara. Yang pertama, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ialah permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kedua, wahyu yang dicampakkan atau dibisikkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati Rasulullah SAW tanpa Rasulullah SAW melihat malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Roh Kudus meniupkan ke dalam diriku bahawa setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah disempurnakan rezeki. Oleh kerana itu, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah disebabkan kelewatan rezekimu kamu sanggup mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai melainkan dengan ketaatan. Ketiga, malaikat menjelma kepada Rasulullah SAW dalam rupa seorang lelaki lalu berbicara dengannya, sehingga Rasulullah SAW benar-benar faham apa yang diperkatakan. Pada peringkat ini, ada kalanya sahabat juga dapat melihat malaikat tersebut. Keempat, malaikat yang datang kepada Rasulullah SAW seperti gemersik bunyi loceng. Inilah cara yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Malaikat meresap ke dalam tubuh Rasulullah SAW sehingga peluh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memercik pada hari yang dingin. Sekiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang kenderaan pada waktu itu, kenderaan yang ditungganginya itu akan menderum ke bumi. Pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang ketika baha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas baha Zaid bin Sabit. Zaid terasa berat sehingga hampir-hampir meremukkan bahanya. Kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat dalam bentuk rupa asal. Lalu malaikat mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Cara ini berlaku dua kali seperti firman Allah dalam surah An-Najm. Keenam, Allah mewahyukan terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas semua lapisan langit semasa peristiwa Isra Mi'raj, iaitu perintah wahyu, kewajiban fardu solat dan selainnya. Ketujuh, kalam Allah, iaitu ucapan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantaraan malaikat, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa bin Imran. Martabat ini adalah sabit dengan jelas berlaku pada Nabi Musa alaihi wasallam melalui nas Al-Quran yang menyebutnya. Martabat ini berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabit melalui hadis Isra. Sebagian ulama menambah martabat yang ke-8, iaitu Allah berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berhadapan tanpa sebarang hijab. Ini adalah persoalan ilahiyah yang diperselisihkan dalam kalangan salaf dan khalaf. Begitulah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di samping sedikit ringkasan mengenai jenis-jenis wahyu. Jadi apa yang kita dengar semoga mendapat faedah kepadanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.